Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sila ke muka surat 369 perenggan di bawah. Ayat di atas mengungkap bahawa jin menafikan dengan sekeras-kerasnya mereka akan mempersekutukan Allah. Ini membayangkan adanya usaha-usaha memujuk mereka agar mempersekutukannya. Mungkin usaha itu berupa tekanan dan paksaan, sebagaimana Fir'aun memaksa tukang-tukang sihir berlawan sihir dengan Nabi Musa alaihissalam, dan hubungan kuasa-kuasa besar itu, kuasa-kuasa besar hari ini menekan negara-negara kecil berbuat apa sahaja yang mereka suka. Paling berbahaya penekanan ialah membawa kepada penyelewengan akidah dan tertegaknya syirik. Ayat menyatakan jin mengaku bahawa mereka beriman. Fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Mulai daripada hari mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran, sama ada dibaca itu dalam sembahyang ataupun dalam kuliah yang disampaikan oleh Nabi khusus kepada kaum jin pada suatu malam, menurut riwayat Abdullah ibni Mas'ud. Jadi boleh jadi dalam satu peristiwa ataupun menurut Said Qutb dalam peristiwa yang berlainan. Ada ketikanya kaum jin mendengar dalam sembahyang yang dibaca oleh Nabi, dan diberitahu oleh Allah kepada Nabi bahawa ada kalangan makmum itu jin yang mendengar dia membaca perkara ayat-ayat yang berkaitan dengan jin, ataupun Nabi pergi kepada memenuhi jemputan mereka untuk membuat suatu kuliah. Jadi dalam kuliah itu Nabi menyampaikan akidah tauhid kepada mereka, dan mereka pun akur berdasarkan kepada dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi. Fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Jadi dengan itu kita baca sekali lagi ayat. Dia kata ayat di atas mengungkap bahawa jin menafikan dengan keras-kerasnya mereka akan mempersekutukan Allah. Tidak, lan nusyrika birabbina ahada. Ini membayangkan adanya usaha-usaha memujuk mereka agar mempersekutukan Allah. Sebab itulah penegasan dibuat oleh jin. Jin menyatakan walan, dan tidak sekali-kali kami akan patuh kepada kumpulan yang mengajak kami untuk mempersekutukan Allah selepas daripada mereka dengar kuliah yang disampaikan oleh Nabi. Ini taksir, ini kesan Al-Quranul Karim begitu besar sebenarnya kepada makhluk jin. Sekali saja mereka dengar, mereka seolahnya memberi jawapan bahawa mereka ditekan supaya melakukan syirik, tapi kami tak akan melakukan. Mungkin usaha itu berupa tekanan dan paksaan, sebagaimana Fir'aun memaksa tukang-tukang sihir berlawan sihir dengan Nabi Musa alaihissalam, dan sebagaimana kuasa-kuasa besar hari ini menekan negara-negara kecil berbuat apa sahaja yang mereka suka. Paling berbahaya penekanan ini ialah membawa kepada penyelewengan akidah dan tertegaknya syirik. Ini dalam alam jin ada kempen supaya menyembah berhala, kempen supaya mempersekutukan Allah, kempen kotor di kalangan masyarakat jin. Kita sebutnya juga semalam, jin ini ada yang kafir, ada yang muslim. Syaitan semuanya jahat. Iblis bapa kepada seluruh masyarakat, seluruh makhluk keturunan jin.
Kemudian ayat kita lihat katanya 723. Dia kata setelah pengakuan beriman dan menafikan syirik, rombongan jin itu beralih kepada menyatakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan sesungguhnya maha sucilah kebesaran dan keagungan Tuhan kami, dia tidak beristeri dan tidak beranak. Jin, mudah jin beriman, sekali saja dia dengar Al-Quran terus berkesan, lalu dia menyatakan keyakinan mereka kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, iaitulah Tuhan tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Perkataan jaddun dua makna. Satu maknanya datuk, Jaddul Husain, Nabi itu datuk kepada Husain. Jaddu juga maknanya maha tinggi, sebabnya datuk ni dia duduk atas sekali. Mak kepada datuk, bapa kepada bapa kita, tinggilah. Jaddu rabbina, jaddun, tinggi. Satu lagi kita baca dalam qunut, ada kan? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatik fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamd. Tak ada, saya ingatnya ada jaddu dalam qunut. Tak ada. Tahu? Allah tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak, sama ada lelaki atau perempuan. Ada. Menurut kepercayaan orang musyrikin Arab, malaikat adalah anak-anak perempuan Allah hasil daripada perkahwinan dengan jin. Itu malaikat hasil daripada perkahwinan dengan jin. Siapanya perkahwinan dengan jin? Tuhan berkahwin dengan jin. Ya, baca sekali lagi. Allah tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak, sama ada lelaki atau perempuan. Tak ada. Menurut kepercayaan orang musyrikin Arab, malaikat adalah anak-anak perempuan kepada Allah hasil daripada perkahwinan dengan jin. Kini jin sendiri mendustakan kepercayaan dongeng itu, lalu menolak sebarang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Perkahwinan Tuhan dengan jin melahirkan malaikat menurut kepercayaan orang Arab. Tapi di sini ni sepatutnya tu huruf besar lah, hasil perkahwinannya dengan jin. Hasil perkahwinannya dengan jin. Jadi kalau merujuk kepada Allah, perkahwinannya ini N besar, baru boleh faham dengan mudah. Menurut Syed Qutb, sepatutnya makhluk jin itu berbangga dengan hubungan perkahwinan dongeng dan karut itu jika ada sedikit sebanyak hubungan itu. Pada anggapan mereka, ayat ini menghancur leburkan kepercayaan karut kaum musyrikin yang menganggap Allah mempunyai anak. Hancur sama sekali ayat ini, tidak ada, Allah tidak mempunyai anak. Dan seperti mana orang musyrikin mempercayai bahawa malaikat anak perempuan Tuhan, hancur sama sekali kerana Allah tidak mempunyai isteri dan tidak mempunyai anak. Malah jin harus berbangga dengan keterangan Al-Quranul Karim, Allah tidak mempunyai anak. Malaikat hasil perkahwinan Tuhan, kata mereka, dengan jin. Hasil perkahwinan Allah dengan jin, lahirnya malaikat. Perkataan jaddu artinya kebesaran, ketinggian, kemegahan, dan segala perkataan yang membawa arti jaddun juga berarti datuk dan nenek, kerana kedudukannya yang dihormati dan usianya yang sudah lanjut pada
pada pandangan cucu-cucunya. Dalam doa dalam doa yang selalu dibaca setiap kali selepas salat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, itu doanya. Jaddun maknanya datuk. Jaddun maknanya sungguh. Jaddun maknanya juga ketinggian. Ini bahasa yang kadang-kadangnya kita pun untuk terjemah datuk lah, tapi bila sampai kepada perkataan yang maknanya tidak datuk, sukar untuk kita nak faham. Kita terjemah datuk juga. Tepat tu bukan makna datuk yang biasanya difahami. Jaddun maknanya datuk, Jaddul Husain, datuk. Tapi ketika datangnya pada tempat lain, doa ni la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak memberi manfaat datuk yang ada datuk adanya. Jadi perlu diingat, jaddun ada datuk dan ada yang tidak makna datuk. Doa kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, kita tengok bagaimana terjemahannya. Ya Allah, tiada yang menghalang perkara yang Engkau beri, dan tiada pemberi perkara yang Engkau halang, dan tiada berfaedah. Ampunya kebesaran. Jadi itu ampunya kebesaran. Zal jadi oleh kebesaran padamu, maksudnya kebesaran tidak dapat menyelamatkan seseorang daripada tindakan Allah, tetapi iman dan amal saleh jua yang memberi faedah baginya. Kekuatan kebesaran tak ada siapa yang boleh memberi pertolongan, mengatasi pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. La yaf'al jadi minkal jaddu. Kemudian seterusnya tidak disebut di sini dalam ayat-ayat ini. Boleh jadi ada depan ni, saya ingatnya tak pernah ada. Sejauh mana kesahihan perkahwinan manusia dengan jin? Adakah ini menjadi satu kenyataan ataupun hanya rekaan manusia semata-mata, kepercayaan, bunyian kan satu bangsa jin yang disebut-sebut manusia, dia ada berkahwin dengan satu lagi tapi bukan manusia tapi orang bunyian, jin lah maksudnya. Allamah As-Subki ada dalam buku dia, saya ingat, dia menyatakan boleh berlaku perkahwinan jin dengan manusia, tetapi jika berlaku anak-anaknya itu ada tanda-tanda jin padanya. Tanda-tanda jin yang ada katanya dia tak sama sini dia lorah antara di atas ni dia tak ada maknanya dia jin lah. Tapi kalangan kita tak ada, minta maaf lah. Jin, dan antara makhluk jin ini, kalau dia berjalan dia tidak boleh berpijak ke bumi ini. Pada waktu dia masuk alam manusia, ketika jin masuk pada alam manusia ini, nampaknya dia kelihatan lah, dia makan seperti manusia, dia bergerak seperti manusia, berjalan seperti manusia, tetapi badannya masih ringan, dia tidak boleh berpijak, tak sampai kakinya ke bumi. Saya ingatnya disebutnya begitu. Subki tidak menafikan adanya hubungan perkahwinan antara manusia dan jin. Satu perkara yang ajaib. Boleh jadi ada dalil-dalil yang dia pegang, sama ada dalil itu kenyataan yang ada pada zamannya ataupun dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Boleh jadi kalau kita tak tahu pun, kita tak tahu sebenarnya ada hadis, tak boleh juga kita nafikan, tapi perlu kepada satu kajian. Boleh berlakukah perkahwinan antara jin dan manusia? Saya pergi ke Sabah sekali, ada satu kertas saya tulis,
Pertama sekali saya katanya tamadun jin ini lebih tinggi daripada tamadun manusia. Mungkinkah suatu hari nanti manusia akan meminjam, akan mendapatkan tamadun jin yang membuat bekalan elektrik, yang membuat pinggan makuk pinggan yang besar-besar. Sebab ada kisah dalam kisah Nabi Sulaiman, pinggannya besar, pinggan mangkuknya dengan mangkuk periuk-periuknya besar. Wa qudurir rasiyat ya'malu ala Daud syukra. Satu, rupanya menarik, orang menarik tak pernah dengar benda macam tu. Dan satu lagi saya kemukakan juga pandangan seorang ulama as-Subki yang boleh mengadakan, yang boleh berlaku hubungan antara jin dan manusia. Tak apalah orang tengah tak pernah dengar ni manusia boleh berkahwin dengan jin ni, tak pernah dengar. Selepas itu Mufti Sabah dia tarik saya Alwi rasanya sebelum dia sekarang ni, dia tarik saya, jangan bercakap macam tu, kata dia, nanti orang aku pergi kahwin ini, sekarang ni pun dah ada orang kahwin, dia katanya, waktu tu ada. Jadi Alwi marah kat saya, mengapa cakap benda macam ni, ini orang tak pernah cakap, kata dia ni berkahwin dengan jin. Nanti orang pulaknya dia katanya dia ada pasangan dia orang buat tuduhan malam-malam tak balik, ini kalau sudah kahwin dengan jin katanya. Saya katanya, saya tak fikir sama sekali begitu. Tak apalah, saya pun tak tarik balik. Saya nak tarik balik macam mana saya cakap ni, satu pandangan daripada kalangan ulama kita namanya As-Subki. As-Subki mengatakan boleh berlaku, tapi dia tidak tidak menjadikan satu perkara yang sungguhlah, tidak perkara yang biasa, tapi perkara luar biasa. Tapi pandangan itu mungkin pandangan As-Subki, tapi tidak pandangan yang diterima umum oleh masyarakat. Jadi saya pinjamlah pandangan itu, nak suruh ketawa sikit, nak main-main saja, rupanya tak boleh. Alwi kata jangan cakap macam tu, dia kata, dia dah bersara dah. Syed Alwi bukan Syed dia. Kita pergi kepada berikutnya. Al-Quran memperkukuhkan adanya persamaan antara masyarakat manusia dengan masyarakat jin. Ada persamaan dari segi kehidupan individu dan masyarakat. Mereka masing-masing merupakan makhluk yang dibebankan dengan tanggungjawab, taklif, berakal, ini sama dengan manusia, mempunyai daya memilih dan terbatas pengetahuannya. Dari segi individu, mereka seringkali melakukan kesalahan yang serupa dengan kesalahan kita, seperti syirik. Mereka tidak mengetahui bagaimana sesetengah orang menganggap dia tahu segala perkara. Ini juga perkara dinafikan oleh jin. Jin tak tahu, tetapi manusia menganggap bahawa jin tahu. Jin boleh berobat, jin boleh jadi bomoh, boleh jadi macam-macam lagi. Itu tidak sah dan tidak diakui oleh makhluk jin sendiri pada malam ini, pada ayat ini. Dalam ayat berikutnya, wa annahu kana yaqulu safihuna, berikut ini, mereka tidak mengetahui sebagaimana sesetengah orang yang menganggap dia tahu segala perkara. Kau nak cari barang hilang, cari dengan jin. Ini tak betul. Mereka selalu mengucapkan perkataan yang melampaui kebenaran. Dari segi kemasyarakatan pula, mereka juga berpuak-puak seperti manusia. Ada puak yang kedudukannya tinggi dan ada pula yang kedudukannya rendah. Bahkan mereka berada di bawah sistem masyarakat, di bawah sistem masyarakat dan politik seperti juga manusia, di mana jin-jin bodoh menguasai mereka. Ini dinyatakan oleh rombongan jin itu sendiri. Dinyatakan oleh mereka berikut, wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata, dan sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya
daripada kalangan kami telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Ada jin tak boleh melakukan sesuatu seperti mencari barang-barang hilang, tapi dipergunakan oleh manusia untuk mencari barang hilang. Jin tidak boleh membawa barang-barang seperti yang saya sebutkan, bomoh-bomoh, malah dalam buku Arab pun ada bomoh. Jin boleh membawa harta, bawa joko-joko emas apabila kita mempunyai hubungan baik dengan mereka. Al-Quranul Karim tidak menyebut perkara itu, malah menafikan jin mempunyai kuasa sampai dia boleh tarik joko-joko emas untuk bawa kepada orang tertentu. Ini dongeng dan khayalan sahaja. As-Subki dalam bukunya ada menulis bahawa jin boleh menjadi bomoh, dan dia mengobati penyakit-penyakit manusia, ada disebutkan. Dan dalam buku-buku juga ada menyatakan perkara itu. Jadi Al-Quranul Karim nampaknya menafikan kuasa-kuasa itu ada pada jin sebagaimana yang dipercayai oleh manusia. Kalaupun ada, tapi jin bodoh yang kita minta dia bawa datang joko-joko emas. Safihuna wa annahu kana yaqulu safihuna, syaitan-syaitan bodoh yang membawa perkara itu. Kita mencari barang dengan jin, bukan jin Islam, jin bodoh. Wa annahu kana yaqulu safihuna, jin yang bodoh ini dia boleh bawa datang. Tetapi jin yang cerdik mereka pun tahu bawa apa kepada manusia. Dia melompat-lompat dapat dia berkawan dengan kita, padahalnya kita tak ada apa-apa. Jin tak ada apa-apa sebab tak laku. Emas ni dalam makhluk jin, dalam masyarakat jin tidak ada, tak laku. Dia menggunakan barang-barang yang lain yang kita tidak tahu dalam sistem kehidupan bernegara pada mereka. Tapi mereka berpolitik, mereka berpuak-puak, mereka ada mazhab, mereka ada yang kuat agama, ada yang pakatnya tinggi, ada yang pakatnya rendah. Yang dipergunakan oleh manusia ini pakatnya rendah, namanya safihuna. As-safih artinya jin-jin bodoh yang memimpin mereka, jin-jin yang kurang akal, yang biadab dan tidak cekap dan tidak bercakap benar. Setengah mufassirin memberi maksud safih di sini ialah iblis dan iblis yang melanggar perintah Allah supaya sujud kepada Adam kerana menyangka dirinya lebih besar, dirinya lebih besar daripada Adam, dan tiada sebarang hikmat boleh diterima pada perintah sujud itu. Tak ada sebab. Jadi dua tafsiran. Safih ini jin bodoh. Ada yang mengatakan safih itu ialah iblis kerana dia enggan sujud pada perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu sujud pada Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian banyak lagi kita di bawah ni. Sebelum sampai kepada ayat berikutnya, kita baca sekali lagi. Besoklah kita sambung, kerana ini pun penting sebenarnya jin ini. Dan kita bila tinggal surah jin ini, tak ada jin lagi dah. Kalau ada jin lagi itu maknanya kita tak faham lagi lah surah jin ini. Macam itulah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.